Panjang-panjang nak tulis ni. Wujud sebuah surah yang sudah lama dibina di mukim kami tapi telah diubah arah kiblat tanpa dia adakan mesyuarah bersama-sama jemaah dan qaryah surau, iaitu keputusan sendiri. Perubahan berlaku pada istiwa arah kiblat baru ini. Arah kiblat yang digunakan pakai sekarang tidak dapat kelulusan dan iktiraf dari pihak Majlis Agama Islam negeri kerana tidak pernah dibuat permohonan mencari arah kiblat yang tepat. Perubahan arah kiblat baru hanya menggunakan khidmat juru ukur tanah dan bukan juru ukur di bidang falak dan hisab yang berpengalaman dan diiktiraf pihak Majlis Agama. Di mukim kami ada 20 buah surah masjid termasuk ghairi jami', cuma surah itu saja yang berubah kiblatnya. Soalannya, apa hukum solat orang tersebut di tempat-tempat lain yang arah kiblatnya masih kekal seperti dulu, dan jemaah yang sesekali datang jemaah surau itu kerana mengikuti kelas agama. Kebanyakan qaryah jemaah tidak yakin akan arah kiblat itu tetapi masih menuruti atas dasar menjaga hati dan bukannya menjaga syariat Allah. Ramai yang menunaikan solat di rumah sahaja. Berkaitan arah kiblat, minta penjelasan berkaitan yakin, zon dan syak. Banyak pendapat mengatakan keadaan zon 50-50. Apakah arah kiblat boleh dalam keadaan zon? Baik, ditanya masalah kiblat. Ada satu kiblat tu lari kiblatnya, dipalingkan kiblat biasanya sedikit lah. Kalau orang lain gini belakang, dia gini tak dia gini tak ada. Jadi berlakulah macam mana nak faham tentang kiblat ni. Baik, kita ni dia ada dua keadaan. Satu, kena yakin betul-betul tepat pada kiblat. Dua, dengan zong saja. Pakai ni dengan baik. Dengan baik. Yang pertama, kena yakin betul-betul tepat. Siapa yang kena yakin? Orang yang duduk depan Kaabah. Penduduk Mekah yang duduk atas bukit Mekah tu, buka tikar rumah nampak Kaabah. Wajib kena betul dada sampai ke Kaabah. Ada pun yang tak nampak sekalipun di Mekah tapi di belakang bukit Mekah tak nampak dah, maka dengan ijtihad. Ijtihad paling tinggi zanniyah, iaitu berat sahaja, berat belah betul. Jadi kita yang negara jauh ini zong sahaja. Zong. Tak wajib kita kiring tali supaya kapal terbang tarik lepas di Mekah, tarik sampai ke Kuantan, baru betul. Tu baru tepat 100%. Zong saja. Tengok dengan matahari, tengok dengan bintang, menggunakan mata angin, menggunakan kompas, menggunakan kemudahan yang ada, tidak tepat 100%. Yang tepat orang Mekah boleh nampak Kaabah depan mata. Kita mungkin lari sinci, wici ataupun sekaki di maaf pada syarak. Tetapi kalau kata surah kita ni, kita yakin ke arah ini, kita pandai bab kiblat. Surah sebelah kita yakin salah kiblatnya, maka kita tak sah ikut kiblat tersebut. Sah semayang tapi kiblat tu kita kena ubah. Faham? Kita kena reyok sikit. Mengikut yang kita yakin. Tak boleh kalau kita yakin dah kiblat ni salah, kita semayang kerana ra'i, tak boleh. Tak sah semayang kita. Fawallu wujuhakum syatrah, wajib kau hadapkan arah tubuh badan kamu syatrah, iaitu Masjidil Haram, biar betul. Tetapi kalau surah ni kata dia betul, surah ni kata dia betul, dua-dua tu betul belaka. Tak boleh masing-masing mengatakan dia lebih betul. Kerana al-ijtihadu dia yang qudul ijtihada. Ijtihad tak boleh membatalkan ijtihad surah lain. Sama-sama zong berlaku. Sama-sama zong berlaku. Syaratnya yang kata surah tadi, dia telah menggunakan khidmat. Sekalipun juru ukur, kemungkinan juru ukur itu betul juga. Cuma nak ihtiyat dikatakan, iaitu orang yang cermat, orang yang ada tauliah dalam falak dan seumpamanya. Ini nak cermat saja, tak menjadi syarat. Jadi kita tunggu bulan 7 lagi. Bulan 7 matahari berada di atas Kaabah. Pada pukul petang dia kabur lagi. Bulan 7 jadi boleh tengok dah. Bulan 7 ramai-ramai kita pergi di surau ramai-ramai. Tengok betul ke tak? Dia akan kabur lagi berapa ribu bulan, petang macam pukul 6 suku, matahari atas Kaabah duduk. Jadi kita tengok, salah sungguh. Dalam setahun hanya dalam lebih kurang 3 ataupun 5 hari paling tepat nak ukur Kaabah. Matahari betul-betul duduk atas Kaabah tapi di atas langit ni untuk orang yang berada di Malaysia. Kalau orang yang ada di Indonesia mungkin bulan 8 pula. Pergerakan. Jadi tunggu masa itulah. Masa ni kita kalau kita nak bawa hari kopah, kita tak ada kopah kau. Dia pakai kopah kau, kita kopah lalap balah gitu. Jadi kalau kita pergi semayang situ, pergi kuliah situ, kita tak yakin dengan kiblat, masa kita semayang, kita kena ubah kiblat kita ke arah yang kita yakin. Faham? Jangan ikut kiblat orang sana.